Okay guys, hari ni ada sukan sekolah anak aku. So kita tengok apa dia untuk hari ni. Meter lelaki tahun 1. Sebentar tadi telah pun berlangsung acara 80 meter perempuan tahun 1. Akan kita dapat saksikan. Siapa tahun 2? Apa? Ha? Siapa tahun 2? Perempuan. Batu Perempuan dulu. tahun 2 lelaki. Dia tajuk Akif. Selalu kalah. Kalah dah. Ikuti rumah merah, rumah kuning. Hijau yang pertama. Tak nampak nombor apa. Keputusan tidak rasmi ya. Kita tunggu keputusan rasmi selepas ini. Macam dua. Dari pandangan mata juruacara, hijau dan merah. Daniel yang hujung sini. Ini budak kelas Kaiser yang hujung sini. Yang Daniel tu. Tu Akif lah tengah tu. Warna hijau. Go. Go. Majulah Daniel. Wah, Akif lah tu. Maju. Okey, saya tak nak ulas ya. Tahniah dan syabas diucapkan. Hadirin Satu nombor dua, dah. sekalian, Satu nombor dua. menjemput Hijau. semua tetamu jemputan. Sedia? Mensa Anaf Adam. Geng-geng 250 bertarung. Tak, masalah elok sebelah. Aduh. Jangan pakai. Lah, tapi dua-dua skuter. Buli lah buli. Sampai korek mangkuk lah. Hana banget. Oh, laju nah. Oi, kau main jawab gitu kan. Sengit-sengit. Kita dapat lihat rumah kuning, Hijau dan biru. Tetapi siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara tempat kedua dan tempat ketiga? Anak yang sukan, bapak penat. Anak sukan, bapak yang penat. Ya. Okay guys, kita orang pergi makan. Okay guys, kita orang pergi makan goreng pisang dekat Kampung Labu Lanjut. Baru sampai. Dah lama dah, kita pernah sekali makan kat, beli goreng pisang kat sini. Ni nak try makan kat kedai ni pula. So let's go. Ni kawasan kampung, best kita. Turun kat. Goreng pisang Kak Mia. Tidur balik ya. Saya tidur balik. Apa? Baju kedut-kedut. Cucus sayur. Bopia. Ni apa tadi? Getas. Macam nugget. Nugget kelapa. Kat kampung pernah ada. Ya, macam nugget kelapa. Pulut dalam dia macam pulut. Cucus sayur. Jangan lah. Terima kasih. Sambal. Nasi hijau.
Tuan sana ada meja tu. Ni ada tisu. Apa? Tak ada apa. Pohon pisang. Ni makan aja. Sana banyak lagi. Baru depan air. Nak. Nak. Panas. Tidak, mana? Getas, getas. Pulut lah. Luar kelapa. Okey, kita dah siap makan pisang goreng. Oh, balik. So nak balik. Okey. Pisang goreng memang sedap lah. Let's go. Going back. Toys mana? Mana dia buat toys? Okay guys, jumpa lagi dalam next video. Tak ada dah konten habis kat sini je. Bye bye, Assalamualaikum. Jangan lupa share, like dan komen. Lepas ni ada konten ride motor. Kita akan pergi 2 lokasi. Tunggu kan. Bye bye. Nantikan. Bye bye.